guys. Okay, terima kasih sebab klik video ni. Selamat datang ke channel Mel. Untuk tahun 2025 ni dia belum ada vlog lagi. Jadi yang ini adalah first vlog untuk Mel. Dan Mel nak buat video unboxing untuk meja baru dan juga kursi baru kerana dah tak kukuh lagi dah meja Mel. Sama yang ada buat unboxing kalau lepas meja tu sudah setahun dah Mel ini. Tapi Mel tak boleh nak guna lagi sebab dia dah tak kukuh dan tak stable dan ada kerosakan. Jadi kita akan tukar hari ni dan nak pasang meja tu hari ni, kursi hari ni, dan tidak meja tu agak melembut sikit. So ni barang-barang kerja kot, okay? Jadi kita nak tukar. Okay, ini meja, okay, yang beli kat Shopee. Okay, kita nak unboxing meja. Ni kursi roda sebab nak bergerak senang. Jadi kita nak berpasang lah, nak unboxing dan pasang. Okay, meja ni sebenarnya dia besar daripada saiz sebelum ni sebab nak letak barang tak cukup tempat nak letak sebelum ni. Itu pun salah satu punca kenapa Mel nak tukar baru. Mana dia letak pula dia. Allah. Oh ya. Banyaknya kabus. Kita dapat dia punya study screwdriver. Baiknya orang ni, dia bagi screwdriver. Lepas tu ada manual. Manual, okay. Kabus. Okay. So ni dia punya tiang kaki. Okay. Okay. Ni dia punya bawah dia. Okay. Dan ni meja. Banyaknya kabus tu. Ni dia. Warna kayu. Wooden. Sebelum ni beli warna putih sebab kononnya estetik sangat lah. Berat. Okay. So kita teruskan dengan memasang ya. Allah. Letak sana sikit. Ya, mula-mula kita tengok manual dulu. Okay. Jadi kita akan pasang dia punya kaki dulu. Nak pemasaran. guys. Okay, Mel telah pun pasang meja tadi dan
agak susah jugalah meja tu sebab dia kena pakai screwdriver semua, sebab sebelum ni tak pakai screwdriver, dia just letak phonic dia pusing-pusing dah macam tu. So memang agak payah sikit lah pemasangan dia, tapi memang puas hati sebab meja ni dia kukuh. Okey, meja ni dia kukuh. So macam yang korang tengok, dia kukuh. Okey, dan reason kenapa saya nak tukar juga, tukar meja juga sebab meja ni stable. Macam tadi dia tak stable, dia cepat menunduk, yang ni nampak dia punya tebal. Cantik kan? So ada reason juga kenapa saya nak tukar, sebab ada partition lain macam yang korang nampak. Okay, so korang tengok sendiri, luas kot. So estetik lah, estetik lagi, tapi best lah dia besar. So main puas hati sebab nanti main nak letak barang-barang lain juga, so berbaloi lah sikit daripada yang tadi. Okay, jadi lepas ni main nak rehat sekejap dalam 5 minit. Lepas tu main pasang kursi pula. Okay, main akan pasang kursi pula. So tapi pasang kursi tu mungkin main takkan pasang depan korang lah kot. Okay, nak last tu baru main akan pasang main akan record, sebab mungkin phone pun dia punya storage dah penuh. Jadi kita jumpa sekejap lagi bila ada perkembangan. Okay guys, okay, mungkin korang akan heran kenapa nampak macam ni. Ni salah pasang. Salah pasang, sepatutnya yang wooden tu ke depan, yang ni ke belakang, tapi ni dia memang pasang betul, yang tu tak betul. Sorry lah guys, tu salah pasang lah. Tidak halal lah. Nanti akan membetulkan juga. Nanti akan betulkan balik. Okay, ada tu kan ini time membetulkan balik. Okay, tapi tu lah kira halal lah. Okay lah, cantik lah juga punya pasangan. So let's go. Okay guys, sekarang kita nak pasang kerusi. Okay, tapi sebab storage semua dah penuh, saya tak boleh nak record. Jadi saya akan tunjuk nanti, nak dekat-dekat siap nanti saya akan tunjuk lah. Ni saya pasang seorang je. Okay, sebab tadi lama-lama. Okay, saya pasang meja sebab meja memang susah sikit. So kursi ni saya pasang seorang. Okay, tunggu sekejap lagi. Okay, tunggu sekejap. Tak lama mana pun sebenarnya nak pasang ni, tahu cara kan. Tak adalah terlalu susah. Okay. Penyelamat dia Allen Key. Allen Key ni memang penyelamat. Okay, so alright, memang puas hati. Yes guys, okay, tu je lah untuk hari ni. Okay, untuk saya punya rating, pasang kerusi lebih mudah sebab kerusi walaupun pakai Allen Key ni, dia senang je nak pasang. Tapi untuk meja ni, dia pakai screwdriver, susah nak pasang. Susah, tapi dia worth it sebab dia kukuh. Lepas tu ada kompartmen kat bawah, ada partition. Dan saya sangat suka dengan my new workplace yang sekarang. Meja dia kukuh, dah ada kompartmen yang boleh letak barang, ada partition kan kat bawah. Dan kerusi ni so far saya sangat suka juga sebab saya senang nak bergerak. Okay, dan nampaklah macam office work sikit kan. Nampaklah sikit kan. Okay, walaupun kita buat affiliate dan review. Okay, so itu je lah guys. Ini part 1. Okay, nanti saya akan buat part 2 untuk makeover bilik. Saya sangat satisfying dengan apa yang saya dah buat hari ni.
Dia main dah tukar meja, dah tukar kursi. Jadi semangat baru untuk Mel tu dah datang lah untuk Mel buat kerja dan macam suka. Jadi thank you so much untuk klik video ni. Thank you so much untuk tengok sampai habis, korang tak bosan. Okay, sebab Mel pun baru lagi kat dalam channel ni untuk buat vlog tahun ni. Dan jika korang suka, korang boleh tekan like, komen, share dan kalau boleh subscribe. Okay guys, so jumpa untuk part 2. Thank you so much for watching. Okay, bye. Woo!